Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan saya yang kami hormati. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tugasan perkumpulan ini. Pada hari ini kami akan membawakan satu perbincangan berbentuk forum santai tetapi berilmiah berkaitan dengan kritikan sastra terhadap sebuah karya novel yang sangat menarik, iaitu Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Dalam pembincangan ini, kami akan memberi fokus kepada satu idea besar iaitu santunan berbahasa. Hal ini kerana bahasa merupakan medium utama dalam kehidupan manusia dan cara kita berkomunikasi bukan sahaja mempengaruhi hubungan sosial tapi juga mencerminkan kepribadian dan nilai diri seseorang individu. Selain itu, kami juga akan mengaplikasikan 6 jenis kritikan sastra dalam analisis kami, iaitu kritikan penganalisisan, penilaian, teguran, sanjungan, pendekatan dan saranan. Dengan menggunakan pelbagai jenis kritikan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kekuatan dan mesej yang terkandung dalam karya ini. Bersama saya pada hari ini ialah dua orang ahli panel, iaitu Aiman sebagai ahli panel pertama dan Arif sebagai ahli panel kedua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Aiman untuk memberikan sedikit sinopsis serta gambaran awal tentang novel ini. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Novel Pantai Kasih mengisahkan kehidupan seorang doktor wanita yang bernama Dr. Raiha yang bekerja di sebuah hospital. Kehidupan beliau penuh dengan cabaran sama ada dari segi kerjayanya maupun hubungan dengan orang di sekelilingnya. Dari segi isi dan novel ini menonjolkan kehidupan dalam dunia perubatan yang sangat mencabar, di mana setiap keputusan yang dibuat oleh doktor boleh memberi kesan besar kepada pesakit. Oleh itu, komunikasi yang sangat berkesan diperlukan dalam setiap situasi. Huraiannya adalah dalam setiap interaksi antara watak, kita dapat lihat bahawa bagaimana bahasa yang digunakan dalam watak sama ada cara santun atau tidak santun. Cara percakapan ini mencerminkan emosi, sikap dan juga kepribadian watak tersebut. Kesan daripada penggunaan bahasa ini sangat besar kepada pesakit kerana ia boleh mempengaruhi emosi pesakit. Sebagai contoh, pesakit akan berasa lebih tenang apabila dilayan dengan bahasa yang lembut dan sopan. Manakala bahasa yang kasar pula boleh menimbulkan tekanan dan ketakutan. Secara keseluruhannya, novel ini bukan sahaja memaparkan konflik kehidupan, tapi juga menonjolkan kepentingan komunikasi dalam bentuk hubungan sesama manusia. Baik, kita mulakan dengan kritikan penganalisisan. Saya menjemput Aiman untuk menghuraikan dengan lebih mendalam. Silakan. Dari segi penganalisisan, kritikan ini menunjukkan kepada usaha mengkaji dan menghuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam karya secara mendalam. Dalam novel Pantai Kasih, pengarang menggunakan dialog antara watak sebagai medium utama untuk memperlihatkan konflik dan emosi. Sebagai contoh, komunikasi antara Dr. Raiha dengan pesakitnya, Punong Sirong, menunjukkan penggunaan bahasa yang lembut juga penuh empati, khususnya ketika Dr. Raiha menenangkan Punong Sirong selepas pembedahan. Hal ini menggambarkan bahawa sikap prihatin juga profesional seorang doktor. Kesannya daripada penggunaan bahasa ini, pesakit akan berasa lebih tenang dan yakin terhadap perawatan yang telah diberikan oleh Dr. Raiha. Selain itu, analisis juga dapat dilihat melalui konflik antara rakan sekerja seperti Dr. Wang yang menggunakan bahasa kasar dalam komunikasi. Sebagai contoh, Wang sering bercakap secara sinis dan angkuh terhadap staf lain di hospital. Situasi ini menunjukkan tekanan emosi dan sikap ego yang dialami oleh watak tersebut. Huraian bagi perkara ini ialah bahasa kasar mencerminkan ketegangan dan konflik dalaman watak. Kesan daripada komunikasi tersebut ialah hubungan menjadi renggang dan suasana kerja menjadi tidak harmoni. Baiklah.
Jelas bahawa penggunaan bahasa dalam komunikasi bukan sahaja menggambarkan emosi watak, malah mempengaruhi hubungan antara mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam membentuk suasana dan interaksi sosial. Tambahan pula, penggunaan bahasa dalam novel ini juga berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan perkembangan watak. Watak seperti Dr. Raiha yang menggunakan bahasa sopan dilihat sebagai matang dan berhemah. Manakala, watak seperti Dr. Uwang yang menggunakan bahasa kasar dilihat kurang kawalan emosi. Kesan daripada analisis ini ialah pembaca dapat memahami perbezaan kepribadian watak melalui cara mereka berkomunikasi. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan penilaian. Aiman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Kritikan penilaian merujuk kepada usaha menilai keberkesanan sebuah karya dalam menyampaikan mesej. Dalam novel Pantai Kasih, pengarangnya berjaya menyampaikan nilai kesantunan berbahasa dengan jelas dan berkesan melalui watak seperti Dr. Raiha. Sebagai contoh, interaksi antara Dr. Raiha dengan pesakitnya menunjukkan kepentingan komunikasi yang sopan. Ianya berkesan kerana kesan daripada penyampaian ini, pembaca dapat memahami bahawa bahasa yang baik mampu membina kepercayaan. Selain itu, novel ini juga berjaya menggambarkan kesan negatif bahawa tidak santun melalui watak seperti Dr. Uwang. Sebagai contoh, sikap bongkak dan penggunaan bahasa kasar oleh Dr. Uwang ketika berinteraksi dengan rakan sekerja telah menimbulkan konflik. Kesan daripada situasi ini ialah pembaca menjadi lebih peka terhadap kesan penggunaan bahasa dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, karya ini boleh dinilai sebagai berjaya kerana ia bukan sahaja menarik dari segi jalan cerita, malah syarat dengan nilai moral. Sebagai contoh, konflik berkaitan etika perubatan dan hubungan antara doktor dengan pesakit menjadikan cerita lebih realistik. Kesan daripada penilaian ini ialah novel ini sesuai dijadikan bahan pembelajaran untuk memahami kepentingan kesantunan berbahasa. Jadi, kita dapat lihat bahawa pengarang bukan sahaja menyampaikan nilai positif, malah turut menunjukkan kesan negatif sebagai perbandingan. Ini menjadikan mesej karya lebih jelas dan berkesan kepada pembaca. Baik, kita teruskan dengan kritikan teguran. Aiman, silakan. Pada pendapat saya, kritikan teguran merujuk kepada usaha pengarang menegur sikap masyarakat melalui karya. Dalam novel ini, pengarang menegur individu seperti Dr. Uwang yang menggunakan bahasa kasar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sebagai contoh, beliau sering memperlekehkan orang lain. Kesan daripada teguran ini, pembaca menjadi lebih sedar tentang kepentingan menjaga tutur kata. Selain itu, pengarang juga menegur sikap individu yang tidak mengawal emosi ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, tekanan kerja di hospital menyebabkan sesetengah watak menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati. Huraian bagi perkara ini ialah emosi yang tidak terkawal akan mempengaruhi cara seseorang bertutur. Kesan daripada sikap ini ialah hubungan menjadi tegang dan tidak harmoni. Tambahan pula, teguran ini mengajar masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Kesan daripada pengajaran ini ialah masyarakat dapat mengelakkan konflik serta membina hubungan yang lebih baik dalam kehidupan seharian. Hal ini jelas menunjukkan bahawa komunikasi yang tidak terkawal boleh memberi kesan besar terhadap hubungan sesama manusia. Teguran ini sangat relevan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya ialah kritikan sanjungan. Arif, persilakan. Terima kasih saudara moderator. Kritikan sanjungan merujuk kepada pujian terhadap kelebihan dalam karya. Dalam novel ini, pengarang berjaya menghasilkan watak yang mempunyai nilai kesantunan tinggi seperti Dr. Raiha. Sebagai contoh, Raiha sentiasa berkomunikasi dengan sopan.
walaupun berhadapan dengan tekanan kerja dan konflik peribadi. Kesan daripada watak ini ialah pembaca mendapat contoh teladan yang baik. Izinkan saya menyambung. Selain itu, pengarang juga berjaya menggambarkan komunikasi yang realistik dalam dunia perubatan. Sebagai contoh, interaksi antara Dr. Raiha dan pesakitnya digambarkan dengan jelas dan dekat dengan situasi sebenar. Kesannya, daripada perkara ini ialah pembaca lebih mudah memahami mesej yang disampaikan. Jelas bahawa kekuatan karya ini terletak pada keupayaan pengarang menggambarkan watak dan situasi secara realistik serta penuh nilai murni. Tambahan pula, penggunaan bahasa yang jelas dan akan menyebabkan kebersanan dalam karya ini mudah difahami. Kesan daripada kebersanan ini ialah karya ini sesuai untuk dibaca oleh pelbagai lapisan masyarakat kerana ia mempunyai nilai murni yang sangat baik. Baik, kita beralih kepada kritikan pendekatan. Iman, silakan. Kritikan pendekatan merujuk kepada cara kita melihat karya melalui perspektif tertentu. Dalam novel ini, pendekatan moral digunakan untuk menekankan nilai kesantunan melalui watak seperti Dr. Raiha. Kesan daripada pendekatan ini ialah pembaca dapat memahami nilai yang diamalkan dalam kehidupan seorang doktor. Selain itu, pendekatan sosial juga dapat dilihat dalam novel ini melalui hubungan antara doktor, pesakit dan staf hospital. Huraian bagi perkara ini ialah komunikasi antara watak mencerminkan hubungan dalam masyarakat sebenar. Kesan daripada pendekatan ini ialah pembaca dapat melihat realiti kehidupan yang sebenar. Pendekatan yang pelbagai ini menjadikan karya lebih menyeluruh kerana bukan sahaja menyentuh aspek moral, malah turut menggambarkan realiti sosial dan emosi manusia. Tambahan pula, pendekatan psikologi dapat dilihat melalui emosi watak seperti tekanan yang dialami oleh Dr. Raiha dan sikap ego Dr. Uwang. Kesan daripada pendekatan ini ialah pembaca dapat memahami perasaan dan konflik dalaman watak dengan lebih mendalam. Akhir sekali ialah kritikan saranan. Iman, dipersilakan. Sekadar pengetahuan saya, kritikan saranan merujuk kepada carangan untuk membaiki sesuatu. Dalam novel ini, masyarakat disarankan supaya mengamalkan kesantunan bahasa dengan mencontohi sikap-sikap yang baik seperti sikap Dr. Raiha. Kesan daripada amalan ini ialah hubungan akan menjadi lebih baik dan mendapatkan silaturahmi. Selain itu, individu juga disarankan supaya mengelakkan sikap seperti Dr. Uwang yang menggunakan bahasa kasar dalam berkomunikasi. Kesan daripada pendekatan ini ialah konflik dapat dikurangkan dalam kehidupan seharian. Jadi, jelas bahawa karya ini bukan sahaja memberi hiburan, malah turut memberikan panduan kepada masyarakat dalam membentuk komunikasi yang lebih baik dan berkesan. Pada hemat saya, masyarakat perlulah mengelakkan daripada membuat penilaian yang terburu-buru terhadap orang lain. Kesan daripada sikap ini ialah keadilan dapat ditegakkan dan hubungan dapat dipulihkan dan menjadi lebih baik. Sebagai kesimpulan, melalui 6 jenis kritikan yang telah dibincangkan, kami dapat melihat bahawa novel Pantai Kasih ini bukan sahaja menarik daripada segi jalan cerita, malah syarat dengan nilai kesantunan berbahasa yang tinggi. Melalui watak seperti Dr. Raiha dan Dr. Uwang, karya ini berjaya memberi pengajaran tentang pentingan menjaga tutur kata dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan.